Langit nampak mendung, cuaca macam nak hujan je hari ni. Aku tengah driving on the way ke KL nak pergi ke MPAJ Convention Center. Dah sampai dah pun. Dan ini dia nama pengantin yang kita raikan untuk hari ini, Hazim dan Nadia. Wih, bersiap dalam gelap kita hari ni. Terang Seperti biasa, aku jemput korang untuk tengok apa yang berlaku behind the scene pada majlis hari ini. Fokus aku kali ini bukan dari sudut live feed sahaja. Tapi kali ini aku nak tunjukkan dan perkenalkan pada korang beberapa top tier vendor yang telah pun berkolaborasi dengan tim live feed entry production bagi menjayakan majlis ni. Sudut pandangan apa yang korang nampak sekarang ini kami refer sebagai console area. Sudut inilah yang menjadi perkampungan vendor sound, lights, LED screen dan live feed sepanjang majlis berlangsung. Individu sebelah kanan sekali tu Faris dari Faris Entertainment. Dialah yang supply sound and lights bagi majlis kali ini. Sebelah dia tu Wan, sound engineer. Dia yang in charge atas kesemua yang berkaitan dengan bunyi. Dan sebelah dia tu pula Nick, dia bertanggungjawab atas kesemua yang berkaitan dengan lampu. Jom kita tengok macam mana mereka bersilat untuk menjayakan majlis ni. Okay, standby light show. Okay, 3, 2, 1, go. Cantik kan light show tadi. Okey, sekarang kita beralih pada kita punya sound engineer pula, Wan. Jom kita tengok dia buat sound check untuk live performance malam ni. Wan, masuk Wan. Sen. Ada orang main sekali ya? Boleh main dua-dua sekali. Min, minta violin turunkan sikit efek dia boleh, Min? Minta violin tu turunkan efek dia sikit boleh? Video kali ni panjang sikit berbanding biasa. Jadi settle bahagian satu iaitu sound dan lights. Aku ketengahkan mereka ni sebab sekiranya kami bersiaran di dalam venue yang tidak mempunyai penataan cahaya, lighting yang cukup, sound system yang jelas, maka siaran kami pada skrin di dalam dewan pun akan menjadi pincang. Jadi sekiranya anda ingin kami bersiaran di venue majlis anda, pastikan anda memilih pembekal sound dan lights yang mempunyai nama dan reputasi seperti Faris Entertainment. Okey, kita keluar sekejap dan lihat apa perkembangan dari tim Tempo yang mengawal selia para tetamu yang bakal hadir pada hari ini. Nampak gayanya diorang tengah briefing. Jom kita dengar sikit apa yang sedang diperkatakan. Kemudian kita tengok macam mana mereka manage tetamu yang hadir sebaik sahaja mereka tiba sebelum majlis bermula. Diana, aku, Reza dan juga Nafis. Kita akan standby untuk tablet dan juga Asyir lah. So hari ni kita punya packs dalam 848 orang kalau 100% packs. 1, 2, 3. Tempo! Sekarang kita dapat lihat para tetamu yang hadir sebelum mereka masuk ke dalam dewan. Kesemuanya dilayan oleh team members dari Tempo untuk guide mereka ke tempat duduk yang telah ditetapkan di dalam dewan. Seterusnya aku perkenalkan Ikin dari Sanggul Event. Majlis kali ini Ikin merupakan point person sebagai decorator dan juga koordinator. Jadi setiap hiasan deko dalam dewan dan momentum pergerakan majlis kali ini adalah tanggungjawab dia. Dia yang akan menjalankan rehearsal dengan pihak tuan rumah, dia yang akan bagi cue pada MC bila nak bercakap, bila pengantin nak masuk, bila light show start, bila live performance mula dan sebagainya. Sekarang ni dia tengah berbincang dengan vendor lighting untuk mendapatkan warna lampu yang sesuai untuk look dan feel semasa majlis berjalan. Jom kita tengok dia beraksi. Nak bagi mood waktu masuk tu, dia macam welcome. Tapi in a yellow punya vibe. This one nice. Kalau lagi satu? Oh, ini je. Ni macam ni cantik. Jadi sekiranya lepas ni anda ingin pastikan majlis anda berjalan dengan lancar, para tetamu mendapat experience yang terbaik semasa menghadiri majlis anda, kami sangat recommend anda mendapatkan perkhidmatan guest management seperti Tempo dan koordinator seperti Sanggul Event.
Untuk event hari ni, kita ada 3 kamera. Kamera yang pertama kalau tengok dekat bawah ni, ni Fahimi jaga. Aku tak tekan rekod tadi Fahimi. Tak tekan rekod. Tak tekan rekod. Yang part mana tu? Part aku ambil Fahimi punya muka tengah pegang kamera. Loh. Buat balik. Buat balik. Ni aku bagi framing cantik baik. Jangan lupa tekan rekod. Lepas tu jangan lupa memory card format. Fahimi bagi Rosro perhatian sepenuhnya. Lepas tu, yang tu Wan Sabah. Dia jaga dekat luar sekarang ni untuk guest arrival. Makanlah makanan yang sihat. Janganlah makan bukan-bukan. Makan Maggi ke. Sebab bawa kamera kena tenaga. Okey, betul. Okay. From Indonesia. And then supporting Masterfly sebelah dia, yang tu War Rebel. War Rebel yang mana? Ni War Rebel. War maintain War. Dua online. War Rebel kau siap belakang. Kau rampung. Thank you. Baik, jangan terpijak. 3 standby. 3 online. Boleh center ke? Slow. Center. Tengah sikit. War Rebel. Aduh, lain. Ada ni. Okey. Sabar online. 2 online. 3 online. Cantik. 3 online. Engkau tunaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Satu online. Alamak, cepatnya ucapan. War Rebel ke belakang sikit. Okey. Sampai. Please take good care of Kanada and Canada. Thank you for loving our brother and Sini picture. becoming part of our family. Okey, ini satu perkara ekstra yang Entry Production provide atas permintaan disebabkan arrangement meja makan beradab membelakangkan skrin LED dalam dewan. Dengan adanya monitor tambahan ni, pengantin akan sentiasa berada dalam kedudukan menghadap tetamu dan dalam masa yang sama dapat menikmati view live feed seperti dipaparkan pada LED skrin dalam dewan, terutamanya ketika video playback dimainkan. Belum pukul 10 dah kek cutting lah. Yeah. Good job, Adi. Good job. Power tak entry. Bau.